tanpa melengahkan masa, saya menjemput seorang tokoh yang paling kami hormati, yang paling kita hormati dan dunia hormati, dan turut digeruni oleh Amerika Syarikat, itu Tun Dr. Mahathir bin Muhammad, insyaAllah. Dipersilakan, berikan tepukan dan gemuruh pada Tun kita. Subhanallah. Takbir. Saudara-saudara sekalian, dunia sedang menghadapi keruntuhan tamadun manusia. Sekarang ini mereka yang selalu bercakap dengan hak asasi manusia, dengan section hak, tetapi mereka lah yang melakukan genosid. Walaupun yang dilakukan itu ialah Israel, tapi Israel tanpa Amerika tak mungkin lakukan perkara ini. Walaupun kita tidak bermusuh dengan Amerika, tetapi kelakuan Amerika ini perlu dikecam oleh kita, kerana mereka sudah lupa tentang hak asasi yang mereka sendiri sering bercakap dan menegur kita. Kononnya kita di Malaysia ini tidak ada hak asasi, tetapi hari ini kerana Amerika sokong, maka negara-negara lain tidak dapat mengambil apa-apa tindakan. Saya bercadang supaya dunia ketepikan ketakutan kepada Amerika Syarikat, dan mereka patut masuk hantar pasukan untuk menentang tentera Israel. Selagi tentera Israel tidak ditentang dan dihalau keluar daripada Gaza, maka mereka akan terus membunuh orang Palestin. Hasrat mereka ialah untuk membunuh semua orang Palestin. 2.5 juta manusia nak dibunuh kerana tamak mereka nak ambil Gaza untuk mereka bangunkan dan mendapat keuntungan daripada pembangunan mereka. Saya harap seluruh rakyat Malaysia menolak tindakan ini, dan walaupun kita mungkin ada hubungan dengan Amerika, jangan lupa bahawa kita juga perlu ambil kira nyawa manusia yang sedang dikorbankan di Gaza. Hari ini Gaza, kalau ini dilulus, mungkin juga terjadi kepada negara-negara lain, termasuk negara kita sendiri. Terima kasih. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya secara pribadi sangat-sangat luar biasa teruja, bersemangat, dan dalam masa sama juga rasa segan. Kerana apa? Individu yang hampir mencecah 100 tahun tetap hadir pada hari ini. Takbir! Ini menunjukkan bahawasanya semakin ramai rakyat Palestin yang meninggal dunia, yang syahid, semakin ramai jiwa-jiwa yang akan bangkit dalam seluruh dunia, insyaAllah. Takbir! Tanpa memulai